Di Singapore Airlines, diorang ada grooming card, Makno. Kalau Makno dengar SOP je tadi kan, dengan syarikat-syarikat di Malaysia, di Singapore Airlines, dia ada grooming card. Grooming card ni, dia tulis, bibir Makno boleh gencu warna apa. Oh. Bibir kau pula, bibir-bibir ni Asap tebal. Sebelum kau terbang tu, dia dah try macam-macam warna. Okey, ini warna yang boleh. Oh ya? Iya, dia tulis kat situ. Pengilat kuku, dia tulis warna apa. Eyeshadow, warna apa. Dia macam custom made untuk kau. Dia buat macam colour analysis lah. Yes. Dan kau dapat kad tu. Kau berani ubah. Kau berani ke? Maksudnya waktu Makna panggil, Hai Sarah. Sarah, sini Sarah. Oh ya Allah, cantik warna bibir you. Boleh tak nampak minta kad grooming you? Warna tu bukan warna you. Warna lain lah. Betul kah? Grooming macam tu, babe. Dia Hai Mano. Dia macam very Devil Wears Prada lah. Dia macam sebab dia tahu kalau dia panggil, Mano, kau hilang pergi toilet dah. Kau dah hilang dah. Kau dah ubah dah muka kau dah. Tak ada nak tanya je. Sinilah. Tapi je tak ada. Tak ada panggil. Tak. Dia pergi ke orang tu. Yes. Tapi menarik juga Menarik. Maksudnya dia bukan sekadar waiter lah. Dia more than that. Yes. Maksudnya orang yang ada dedikasi je rasa boleh. Macam orang yang tak boleh tak berapa nak dedicated ni rasa tak boleh. Sebab macam mana you nak I ada hari memang macam ni, hantu. Tak boleh. Kerja. Tak boleh. You tak ada ruang untuk berbuat demikian. Waktu rehat kau lah.